ينفعنا وعلى يرفعنا وافتح علينا فتوح العارفين اللهم لا سهل جعلته سهلا وأنت تجعل من الرزق إذا شئت سهلا واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, kita buka majlis kita dengan umul kita Al-Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah kita yang pertamanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada guru-guru, kepada mu'alif kitab, kepada guru-guru yang telah mendidik kita, yang mengenalkan kita kepada Allah Ta'ala. Kita niatkan kepada ahli keluarga kita yang telah mendahului kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Jadi kita sambung pada nasihat yang seterusnya. Macam yang saya sebut semalam adalah selepas daripada kita berlalu, bila Imam Ghazali sebut berkaitan dengan apakah bentuk ataupun ciri orang yang sampai ataupun orang yang sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ghazali datangkan hujah. Imam Ghazali kuatkan lagi dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ghazali kata, Ghazali riwayatkan lagi suatu kisah, juga perbualan Imam Shibli dengan sahabat dia, iaitu Imam Khatib Al-Ashhab. Bagaimana Imam Hatim ini bersuhbah, ngaji, duduk sekali dengan Imam Shibli selama lebih daripada tempoh 30 tahun. Maka itu adalah sebenar-benar persahabatan. Yang ni apa dia? Yang ni kita mengambil faedah daripada pertemuan. Kita mengambil faedah daripada pertemanan. Bukan semata-mata faedah tersebut pada urusan dunia. Sebenar-benar pertemanan yang membawa faedah adalah yang membawa faedah kepada hari akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bagaimana al-akhilla. Allah Ta'ala guna perkataan al-akhilla. Allah Ta'ala tidak guna perkataan sahabat dan sebagaimana. Allah Ta'ala tidak guna perkataan asdiqah dan sebagaimana. Allah Ta'ala guna perkataan al-akhilla. Kalau kita tengok dalam lisanul Arab, dia ada beberapa maqam yang disebutkan sebagai berkawan. Ada yang kita panggil sebagai, kalau dalam bahasa Melayu, ada yang disebut sebagai kenalan, ada yang disebut sebagai teman, ada yang disebut sebagai kawan, ada yang disebut sebagai sahabat. Yang anda faham setakat anda mengaji bahasa Melayu, kok paling maqam paling tinggi sekali dalam lisan bahasa Melayu, sahabat lah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kok yang memang betul-betul rapat, digunakan istilah al-akhila. Sebab itu, nak bagi tahu apa dia? Persahabatan yang sebenar-benarnya yang membawa faedah adalah yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Kok lagu mana mengingatkan teman kita pada Allah Ta'ala? Bila mana kita tengok dia, kita rasa semakin nak kepada Allah Ta'ala, semakin rajin nak kepada Allah Ta'ala. Tak? Contoh, kita ada sahabat, kita ada kawan, ahli rumah. Dia rajin ke masjid. Kita ni mana asalnya? Oleh kerana kita berkawan dengan dia, bila mana kita tengok pada dia, kita pun rasa nak kepada masjid, kita pun nak kepada beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita serumah dengan kawan kita. Kawan kita ni hafiz, kawan kita ni hafizah. Dia seorang mengulang Quran. Maka bila mana kita berkawan dengan dia, kita tengok dia, maka dia menyebabkan kita ini sama mendorong untuk buat perkara yang taat. Maka ketahuilah bahawasanya itu adalah persahabatan, pertemanan yang sebenar-benar. Maka kita kena cek kawan-kawan yang ada di sekeliling kita pada hari ini, adakah membawa faedah yang sama? Ataupun dia hanya teman kita untuk bersukaria? Ataupun teman kita hanya untuk kita ini bercerita masalah dunia, berkongsi pada perkara-perkara keduniaan? Tak salah, cuma rugi.
Jadilah sebagaimana Imam Hatim bila mana dia bersumpah dengan gurunya yang juga merangkap sahabatnya Imam Shibli, pada akhirnya membawa kepada manfaat dunia yang mana bukan terhenti pada mereka berdua sahaja, sampai manfaat tersebut kepada umat Islam secara umum ni. Sebab apa dia? Bila Imam Ghazali nukil faedah pertemanan mereka ini, faedah daripada pembelajaran mereka ini dimasuk ke dalam kitab, disebar luah kepada umat Islam, orang lain mengambil faedah daripada persahabatan mereka. Maka begitulah apa yang kita kena usahakan di atas dunia. Biarlah kita berkawan dengan kawan kita itu, selain daripada membawa kepada faedah akhirat, biarlah juga dia membawa kepada faedah orang di sekeliling itu. Jadi sebab anak kawan kepada Pak An, maka anak kena bertalaki, kena daurah, kena jadi AJK Pak An, contoh. Faedah orang kata bersahabat dengan sahabat yang membawa mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. حكاية شقيق. قال المصنف رحمه الله تعالى: حكاية شقيق البلخي مع تلميذه حاتم الأصم. وتأمل في حكاية أخرى، وهي أن حاتم الأصم كان من أصحاب شقيق البلخي رحمة الله عليهما، فسأله يوما فقال: صاحبتني منذ 30 سنة، ما حاصلك فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم: الفائدة الأولى، إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل واحد منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعد ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه يصاحبه إلى شفيع القبر، ثم يبدع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره منهم أحد. فتفكرت وقلت: أفضل محبوب المرء ما يدخل في قبره ويؤنسه فيه، فما وجدته إلا الأعمال الصالحة، فأخذتها محبوبا ومعشوقا لي، لتكون سراجا في قبري وتؤنسني فيه ولا تتركني فريدا. نعم. Sila ana, bukan Imam Shibli dah, Imam Syaqi Al-Balkhi. Nah. Kemudian sebagaimana Ana sebutkan tadi, Imam Hatim ini bersahabat dengan Imam Syaqi lebih kurang dalam tempoh persahabatan mereka ini 30 tahun lebih. Bukan sekejap, 30 tahun lebih. Maka Imam Syaqi tanya kepada Imam Hatim, apakah faedah yang engkau dapatkan daripada aku, yakni engkau bersuhbah dengan aku, yakni engkau duduk dengan aku? Imam Hatim kata, aku telah dapat hasilkan ataupun aku simpulkan kepada 8 faedah. Dan aku mengharapkan padanya, yakni 8 faedah yang aku simpulkan itu akan membawa keselamatan dan juga kesejahteraan kepada aku pada hari akhirat nanti. Jadi Imam Syaqi tanya kepada Imam Hatim, apakah 8 faedah tersebut? Maka Imam Hatim menyebutkan 8 faedah itu ialah, faedah yang pertamanya, bahawa sesungguhnya aku telah melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia, lalu aku mendapati bahawasanya bagi makhluk ini mesti ada sesuatu yang dia kasih, ada sesuatu yang dia cintai. Dan aku pula melihat sebahagian daripada sesuatu yang dikasihinya itu hanyalah menemani kekasihnya itu sampailah sakit itu sahaja. Dan ada pula daripada apa yang dikasihinya itu akan senantiasa menemaninya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai ke kubur sahaja. Manakala yang lainnya akan terus pulang dan tidak akan bersama-sama dengan kekasihnya di dalam kubur, dan akan membiarkan kekasihnya itu tinggal seorang diri di dalam kubur. Lalu Imam Hatim kata, lalu aku berfikir dan akhirnya aku membuat kesimpulan, sebaik-baik daripada kekasih itu adalah kekasih yang menemaninya, yang setia mengiringi kekasihnya sampailah di dalam kubur, sampailah menjadi penghibur buat temannya yang setia. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk buat perkara yang sedemikian itu melainkan amal soleh. Maka kata Imam Hatim,
maka aku terus menjadikan amal soleh sebagai teman dan kekasih aku, supaya ia dapat menerangi aku dalam kubur dan dapat menghiburkan hati aku, dan sudah pasti tidak akan meninggalkan aku duduk sendirian dalam kubur. Maka daripada faedah yang pertama ni, apa kata Imam Hatim? Imam Hatim kata, bila mana aku belajar denganmu ni, aku mengambil faedah daripada ilmu kamu ini, dan aku tengok kepada sekalian manusia yang ada di sekeliling aku. Ada di kalangan mereka, fitrah Allah Ta'ala ciptakan manusia ni ada benda yang dia kasih, ada benda yang dia cintai. Maka setiap seorang, kata Imam Hatim, mengambil orang yang dia kasih itu menentukan siapa yang dia paling kasih. Secara umumnya kalau kita tengok manusia pada hari ini, ada orang yang mengambil harta sebagai teman yang ataupun orang yang dia paling kasih sekali. Betul ke tak? Dia mengusahakan siang dan malam. Ada orang tu oleh kerana dia ni terlampau kasih kepada dunia, tidurnya itu lebih sedikit daripada usaha yang dia buat untuk dapatkan harta. Sebab apa dia? Sebab dia kasih. Ada orang dulu pada mulanya, sebab apa dia bekerja untuk mendapatkan harta? Sebab dia tak ada. Dia nak kepada harta supaya dia boleh beli benda yang lain. Tapi bila mana dia dapat harta, dia simpan harta. Sebab apa dia? Sebab dia kasih pada perkara tersebut. Ada orang dia menjadikan sahabat dia sebagai teman yang dia paling kasih. Teman lagu mana? Oleh kerana dia ini baik. Oleh kerana dia ini ada pengaruh. Oleh kerana dia ini ada rupa. Maka kita nak berkawan dengan dia. Kita usahakanlah dengan kita tunjuk effort kita. Kita bagi masa pada dia. Kita bagi apa yang ada pada diri kita. Moga-moga dia memberikan waktu dia kepada kita. Sebab apa dia? Sebab kita kasih kepada dia. Ada orang dia menjadikan apa dia lagi? Pangkat dan kedudukan dia sebagai sesuatu yang dia paling kasih. Dia buat lagu mana? Dia usaha untuk dapat pangkat tersebut. Lepas daripada dia dapat pangkat tersebut, dia akan pertahankan perkara tersebut. Sebab apa dia? Sebab dia kasih duduk di situ. Bila mana dia duduk di situ, dia tahu tumpuan orang kepada dia mesti banyak. Dia pergi ke mana-mana, orang mesti hormat. Tak mesti dalam urusan dunia deh, dalam urusan akhirat pun sama. Contoh hari ni, Allah Ta'ala uji Ana. Bila mana Ana baca kitab pada Intok, orang panggil Ana Ustaz. Kalaulah kita tak jaga niat kita sungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala gelencahkan hati kita, Allah Ta'ala pusing hati kita. Bukan mengajar, baca urusan agama untuk bawa pada Allah Ta'ala. Wala'iyyazubillah, baca urusan agama untuk bawa pada diri. Dia terleka dengan panggilan dan juga kedudukan di sisi manusia, menyebabkan dia kasih pada perkara tersebut. Tapi kata Imam Hatim, dalam banyak kekasih-kekasih ini yang dipilih oleh manusia, yang diusahakan oleh manusia di atas dunia, Imam Hatim kata, aku tengok ada yang hanya menemani sampai setakat dia sakit sahaja. Contoh apa dia? Harta. Bila mana dia sakit, contoh, tak kira lah kanser, tak kira lah apa dia sakit orang melampau kronik, buah pinggang. Arwah mak anda meninggal kerana penyakit buah pinggang. Waktu tu gaji dia lebih kurang 12,000. Tapi bila mana Allah Ta'ala uji dengan sakit, pada akhirnya anda menjadi saksi bahawasanya harta tak bawa faedah dah. Sebab apa dia? Banyak duduk di atas katil. Harta bawa faedah tak pada waktu tu? Tak ada. Samalah juga. Betul lah apa yang disebut oleh Imam Hatim. Imam kita pilih orang yang kita kasih, orang yang kita ambil sebagai teman rapat kita di atas dunia ni, siapa dia? Macam bagi anda bagi contoh harta. Kalaulah mari sakit pada kita ni, harta tu akan pergi. Dengan arti kata apa dia? Kita terpaksa guna duit tu. Ataupun kalaulah kita ada harta, harta tersebut tak dapat bagi faedah pada kita. Hanya kita dan sakit sahaja yang akan menjalani masa-masa tersebut. Begitu juga, kalaulah kita ambil kawan kita, kawan ini sepuh dia hanya untuk bersukaria je. Nak ajak pergi travel, nak ajak pergi report cafe study sekali, nak ajak nak pergi beli barang dapur, kita nak suruh dia masak, buat air, nak. Untuk urusan-urusan keduniaan yang sama-sama mendatangkan faedah pada kita.
Ataupun sebab kita nak suruh dia ajar kita, sebab kita tak pandai, dia pandai. Waktu kita sakit, ada tak dia teman kita? Ghalibannya tak ada. Kalau ada pun marilah tengok sekali. Buat cukup syarat, Syed. Yang sepanjang menemani kita ada ke tak? Tak ada. Imam Hatim kata ada juga. Orang yang mana dia mengambil sahabat dia ini menemani sampai ke kubur sahaja. Siapa dia? Ahli keluarga dia. Ada tak orang yang betul-betul dia kasih kepada ahli keluarga dia? Ada. Dia mengutamakan ahli keluarga dia lebih daripada perkara yang lain. Salah ke? Tak salah. Nanti kita akan masuk satu-satu. Nak bagi tahunya, dalam hati kita ni, kita letak siapa yang paling awal sekali, siapa yang berada di tempat yang tertinggi sekali. Imam kita letak harta, imam kita letak pangkat, imam kita letak sahabat, imam kita letak ahli keluarga. Yang mana pada akhirnya kata Imam Hatim, imam perkara-perkara tersebut akan meninggalkan kita waktu kita sakit. Imam perkara-perkara tersebut akan terhenti dengan sebab kita mati, yakni kita duduk dalam kubur. Hanya kata Imam Hatim, hanya ada satu sahaja amal soleh yang akan menemani kita. Apa dia? Iaitu amal soleh yang kita lakukan di atas dunia. Bukan semata-mata dia akan bersama dengan kita di atas dunia. Dia akan teman kita dalam kubur. Bukan semata-mata teman kita dalam kubur, dia akan berhujah kepada kita di hari akhirat. Apa dia? Kalaulah sahabat-sahabat pernah baca hadis. Tak. Sebagai contoh, dalam kubur nanti disebutkan oleh baginda Nabi SAW secara mafhumnya, akan datang surah Al-Mulk. Dia akan datang mengeluarkan cahaya daripada pangkal kepala, akan keluar dan dia akan berhujah. Waktu malaikat Munkar dan juga Nakir akan bertanya soalan dalam kubur. Surah Al-Mulk yang kita amalkan di atas dunia ini akan datang kepada kita, akan menjadi hujah kepada kita. Di sana kalau sahabat-sahabat pernah baca hadis Nabi SAW secara mafhumnya, surah Ali Imran dan juga surah Al-Baqarah, kalau anda tak silap, akan menjadi hujah kepada kita di hari akhirat kelak. Di padang mahsyar akan menemani kita. Sehingga kita akan bertanya kepada dia, apakah yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapakah dia ini? Sebab disebutkan dalam hadis yang panjang tersebut, ada satu hadis yang panjang. Di mahsyar ini, kalau sahabat-sahabat baca, dia adalah suatu situasi yang walaupun kita dah baca atas dunia melalui perkhabaran Nabi SAW, tapi dia adalah sesuatu perkara yang tidak akan terjangkau oleh akal apa yang akan berlaku. Disebutkanlah hadis tersebut, bila mana berlaku perkara-perkara yang akan mengejutkan kita, maka akan ada seseorang yang mana dia akan menenangkan kita. Dan dalam hadis Nabi SAW tersebut menyatakan, bila mana kita tanya siapakah pemuda ini yang selalu menemani kita dan menenangkan kita bila mana kita terkejut dengan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di mahsyar. Lalu jawab, amalan ini ataupun orang yang menemani ataupun menenangkan kita ini, dia kata, aku adalah amal soleh kamu yang kamu kerjakan di atas dunia. Allah Ta'ala hadirkan aku pada hari ini dalam bentuk ini supaya aku menemani kamu sehingga selesai urusan kamu. Secara mafhumnya begitulah yang Nabi SAW cerita dalam hadis. Nak bagi tahu apa dia? Itulah secara bukti daripada sudut nas bahawasanya amal soleh kita yang akan teman kita. Maka Imam Hatim kata, maka aku telah mengambil amal soleh sebagai teman dan juga kekasih aku. Ulama sebut, apakah syarat kita kata menjadi teman dan juga kekasih? Sifat teman dan juga kekasih ini mestilah dia selalu melazimi untuk bersama dengan kita. Mestilah bila mana kita kata dia ini seorang kekasih, seseorang teman yang setia dengan kita, mestilah dia ini akan menanggung susah dan senang dengan kita. Mestilah dia ini akan menanggung penat dan juga beban bersama dengan kita. Mestilah orang yang kita kata kita ini kekasih kepada kita, dia akan bermusuh dengan sesiapa sahaja yang menjadi musuh kepada kita. Dan dia juga akan menjaga dan juga melindung hak-hak yang ada pada diri kita. Maka kata ulama, orang yang ada sifat-sifat seperti ini barulah layak dipanggil sebagai kekasih dan juga teman rapat. Maka kalaulah kita tengok kita menjadikan amal soleh sebagai teman kita, sebagai kekasih kita, maka betul. Bila mana
kita mengusahakan dia di atas dunia. Contoh, orang yang mengamalkan zikir, orang yang mengamalkan wirid baca Quran setiap hari. Bila mana dia ada masalah dunia, ikutlah. Dia ada masalah dengan kawan dia ada masalah dengan jamiah, dia ada masalah urusan kewangan. Bila mana dia cari teman rapat dia, yakni amal soleh yang dia buat, apa dia? Baca Quran, baca hadis. Tenang tak hati dia? Tenang. Tapi apa? Aku tak rasa pun lagu tu. Maksudnya kita belum lagi mengambil amal soleh sebagai teman rapat kita. Sebab kalau kita renung balik, bila mana kita ada masalah, kita duduk dengan orang, kita rapat, hati kita tenang ke tak? Tenang. Maka begitulah seumpama para alim ulama, para awliya, bila mana mereka mengambil amal soleh sebagai teman rapat mereka merasakan kemanisan dan juga ketenangan bila mana mereka mengamalkan amalan-amalan tersebut. Maka itulah yang disebutkan oleh Imam Hatim, bahawasanya aku menjadikan amal soleh sebagai teman rapat aku di atas dunia, bermula daripada atas dunia, supaya pada akhirnya dia yang menemani aku pula pada hari mahsyar kelak. Soalnya, siapakah yang kita mengambil teman rapat kita di atas dunia? Layak ke tak kita menggelurkan mereka-mereka itu sebagai teman rapat kita? Wallahu ta'ala a'lam. Hanya diri kita sahaja yang boleh menemani, hanya diri kita sahaja yang boleh menjawab perkara tersebut. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk menjadikan teman rapat kita adalah amal soleh yang kita kerjakan pada hari ini. Naam. الفائدة الثانية إني رأيت الخلق يعبدون أهواءهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم فتأملت في قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Naam. Kemudian kata Imam Hatim, faedah yang kedua yang aku boleh bila mana aku bersuhbah dengan Imam Syaqi, apa dia? Sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk ini sentiasa mengikuti hawa nafsu dan mereka akan segera menunaikan apa jua kehendaknya. Lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan orang yang menahan nafsu daripada kehendaknya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka Allah Ta'ala akan jadikan baginya syurga sebagai tempat tinggalnya. Yang pertamanya, ulama sebut apakah yang dimaksudkan dengan nafsu. Nafsu ni apa dia, Ustaz Syed? Sebahagian ulama menyatakan nafsu ini adalah kecenderungan hati pada tuntutan tabiat ataupun tuntutan fizikal kita. Ulama menyebutkan nafsu ini apa dia? Adalah suatu bentuk kecenderungan diri pada tuntutan tabiat dan juga kehendak diri, atau kehendak fizikal, kehendak tubuh badan. Banyaklah. Antaranya apa dia? Hak selalu kita sebut ataupun hak selalu kita boleh tengok. Nak makan sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak apa dia lagi? Nak tubuh comel. Nak muka putih. Nak muka bebas daripada jerawat dan sebagaimana. Kalau awak lebih lagi tak berkusam dan sebagaimana. Ini adalah yang disebutkan sebagai nafsu. Tuntutan yang ada pada tubuh yang melebihi daripada qadar yang mereka perlukan pada tubuh badan mereka. Penting ataupun tidak? Penting. Sebab apa dia? Kata ulama, kejayaan yang sebenarnya adalah bila mana kita selamat daripada tuntutan hawa nafsu kita. Kita bincang dah sebelum ni, sebab apa tak boleh nak buat perkara-perkara tersebut? Bukankah perkara tersebut harus? Kita bincang dah dalam nasihat-nasihat sebelum daripada ini. Sebenar-benarnya yang dituntut kepada manusia adalah memenuhkan masa mereka untuk beribadat kepada Allah Ta'ala dalam apa jua surah bentuk ibadat.
bila mana kita bersibuk-sibuk dengan perkara-perkara yang harus, yang mana tidak membawa kepada faedah akhirat, kita bincang dah sebelum pada ini, pada akhirnya dia akan menghabiskan masa kita, modal kita untuk kita beribadat pada Allah Ta'ala. Betul ke tak? Contoh hari ni, kalaulah kita nak makan sedap, maka apa yang kita perlu buat? Kita perlu kumpul duit dengan di rumah. Kita perlu pergi ke Safeway. Kita perlu masak. Nak masak tu pula kena kemas. Lepas kemas baru boleh makan. Lepas makan kena kemas. Katakanlah kita ambil masa sejam. Sejam PE. Sejam tu banyak mana kita boleh buat? Kalau zikir wirid harian kita tu boleh selesai. Baca Dalailul Khairat boleh selesai 2 ke 3 hizib. Baca Quran boleh habis 2 juzuk. Sebab itu kata ulama, orang yang duduk turut kepada kehendak hawa nafsu, mereka ini adalah orang yang rugi. Dalam hal hari ini, cuba tanya pada diri kita, aku ikut kehendak hawa nafsu, ataupun kita tertipu dengan nafsu bahawasanya itu adalah keperluan diri kita, kehendak diri kita. Pada nisbah agama, semua perkara tersebut adalah tuntutan hawa nafsu. Sebab itu ada sebahagian ulama menyebutkan apa dia? Nafsu ini yang disebutkan oleh Ibn Atta, salah seorang daripada ulama salafus salih, menyebutkan bahawasanya nafsu ini dia tidak pernah serasi dengan kebenaran. Dan kerehatan bila mana kita berjaya menang, menyelisihi nafsu kita. Nafsu kita nak tidur pagi ni, maka kita mari kelas, kita baca kitab, kita mengaji. Maka pada waktu itu kita berjaya menyalahi nafsu kita. Nafsu kita nak apa dia? Kita kena bersalahan. Ikutlah apa kehendak diri kita. Hari ni kita rasa nak jogging. Salah ke tak jogging? Kena cek keperluan ataupun tidak kepada kita. Ataupun boleh ataupun tidak, kita tukar jogging tersebut kepada perkara yang mendatangkan faedah pada kita. Contoh dah, kalau siapa sakit ada penyakit cimani, doktor kata kena exercise. Maka pada waktu tu dia menjadi tuntutan syarak lah pula. Cuma nak kabarnya, nafsu ni lagu apa? Nafsu ni adalah dia perkara yang kita kata melebihi daripada qada tuntutan kita. Nanti kita akan bincang dengan lebih panjang lagi. Cuma nak bagi tahunya usul kepada mujahadah adalah kita lawan apa yang nafsu kita nak dan bawa diri kita ini kepada apa yang menyalahi nafsu. Kita malas nak pergi jamiah. Sebab kita tahu pada akhirnya jamiah tersebut membawa faedah pada kita. Kita lawan. Kita laki ataupun ada orang ajak kita buat perkara kebaikan. Orang ajak kita buat perkara kebaikan. Kita tak ambuh. Sebab apa dia? Sebab kita tak ambuh. Tak ada sebab apa. Semata-mata tak ambuh. Maka syarak aja bila mana kita tahu di sana ada kebaikan. Diri kita tak ambuh tanpa ada sandaran nas. Maka kita kena lawan. Lagi qaid dalam urusan seharian kita lagu mana? Kita ada masalah dengan sahabat kita. Sahabat kita tidak memenuhi tuntutan kita. Ikutlah dalam apa jua. Kita nak A, kawan kita nak B. Pada akhirnya tak ada faedah pun. Yang ada pada akhirnya hanya menyebabkan kita gaduh dengan dia. Tak ada faedah. Kalau orang Terengganu sebut scaping haram. Bagi contohnya lagi, manusia disuka kepada pujian. Sedar tak sedar bila mana kita turut kepada nafsu, kita tertipu dengan pujian tersebut. Orang kata kita soleh. Orang kata kita bagus, mari kelah. Awal-awal kita tolak, ujung-ujung kita telan juga sedikit. Maka Allah Ta'ala catat kita sebagai orang yang mengikut kepada hawa nafsu, tunduk kepada tuntutan nafsu kita. Sebab apa dia? Sebab kita ikut apa yang tubuh kita nak. Sebab kita kata dah nafsu ni apa dia? Kecenderungan diri untuk ikut tuntutan yang ada pada tubuh ataupun kepada kehendak diri kita. Tengoklah kehendak diri kita itu selari ataupun tidak dengan syarak ataupun melebihi daripada qada yang kita perlukan dalam sehari-hari kita. Kalau dalam usul fiqh dipecah kepada apa dia? Daruriyat, hajiyat dan juga tahsiniyat. Maka kebanyakan dalam urusan sehari-hari kita sebenarnya banyak pada perkara-perkara yang tahsiniyat. Sebagai contoh, tidur lebih. Bangun, makan, baca kitab sikit, sedar-sedar tidur. Lepas tu bangun balik, semayang, baca kitab sikit, makan, buka TikTok sikit.
cah telefon sudah-sudah hilang. Ataupun secara wakil lagi, main game ni. Orang ada depan anda ni fahamlah, awak mungkin tak fahamlah. Sebab ni kita main khususi sikit. Yang fahamlah yang anda sebut tu. Maka kata ulama, sebab apa dia faedah daripada kita berlawan dengan nafsu kita? Allah Ta'ala janji dah. Wa amma man khafa maqama rabbih. Barang sesiapa yang berdiri di hadapan Allah Ta'ala, yang takut dalam keadaan dia berdiri, yakni dia semayang, dia menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan takut. Waktu insya-Allah dah. Mari kelas hari ni insya-Allah dah. Memang kalau semayang tu khusyuk ada kata ni. Memang membayangkan Allah Ta'ala berada di hadapan mereka. Tinggal lagi kita kena menyelisihi apa yang kehendak yang nafsu kita. Sebab itu terkadang bila mana kita baca sirah para tabi'in, kita tak pelik bagaimana mereka hidup dalam keadaan sedemikian rupa. Sebab apa dia? Sebab mereka memilih pada jalanan itu untuk menyelisihi apa yang kehendak nafsu mereka. Itulah secara ringkasnya. Sambung Pak. وتيقنت أن القرآن حق صادق فبدرت إلى خلاف نفسي وتشمرت لمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى ارتضت لطاعة الله تعالى وانقادت لها. Kemudian kata Imam Hatim, apabila aku memikirkan ayat ini, maka timbullah dalam keyakinan dalam hati aku bahawasanya Al-Quran itu adalah sesuatu perkara yang benar dan nafsu itu mesti dimusuhi. Lalu aku pun menjadikannya sebagai musuh dan aku berjuang untuk menentangnya dan tidak memanjakan ia sehingga ia tunduk kepada aku dan ia merasa puas hati dengan tugasnya untuk taat dan juga beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka Imam Hatim kata, bila mana aku baca ayat Quran ni aku sedar dan aku tahu, aku yakin bahawa Al-Quran ni benar, maka aku memilih untuk menyalahi nafsu aku. Aku memaksa dia untuk tunduk kepada aku sehingga aku merasakan ataupun aku merasa puas hati dengan tugasnya untuk taat dan juga beribadah kepada Allah Ta'ala. Yakni apa dia? Yakni dia terik kehendak dia daripada menghadap kepada urusan dunia, bawa kepada urusan akhirat. Sebelum ni nafsu kita rasa nak tidur. Maka bila mana kita latih nafsu kita, dia bawa kepada apa dia? Dia bawa kepada beribadah pada Allah Ta'ala. Ada orang hati dia tak gelik. Ada orang hati dia gelisah, tak baca Quran, tak cukup wirid bacaan Quran dia. Ada orang bila mana dia latih nafsu dia untuk lebih kepada mengaji, bila mana hati dia tak capai maqam mengaji yang sepatutnya, contoh, dengar 3 rakaman, hadir 2 rakaman, 2 kelas pengajian, baca 30 muka surat kitab. Ada orang bila mana selalu dia latih perkara tersebut, sehingga kalaulah dia tak buat, maka dia rasa janggal. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Imam Hatim, yang menyebabkan pada akhirnya nafsu itu tunduk kepada diri dia, yakni bawa kepada perkara-perkara akhirat. Maka kena ceklah nafsu kita bawa kepada perkara hak manasa kepada kita dalam urusan dunia kita pada hari ini. Kalau tak lagi, maka kita kena mujahadah. Kita kena mujahadah. Sebab ulama' menyebutkan awal-awal kita lawan nafsu ini, pada awal dan juga pertengahannya mestilah akan menatijahkan perkara yang pahit. Contoh perkara pahit, kalau kita ambil tidur, awalnya mengantuk, hujung-hujungnya akan bertahan. Contoh kalau orang hak jenis suka makan, awalnya lapar, hujungnya apa dia? Hujungnya merasa cukup. Orang yang jenis boros, orang yang jenis suka berapi harta untuk perkara-perkara yang tak sepatutnya, mula-mula rasa ni duit ni tak tahu nak bawa ke mana, hujung-hujungnya dia mendapat faedah. Yakni apa dia? Hartanya itu bertambah dan juga banyak. Maka begitulah kata ulama', orang yang awal-awal mujahadah dengan nafsu dia, awal-awal akan rasa pahit, hujungnya akan mendapat manis. Kata ulama', kalaulah tak dapat manis atas dunia, ala akal dia akan merasakan manis ketika mana dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Satu lagi perkara yang paling besar bila mana anda mengaji berkaitan dengan nasihat, faedah yang kedua ni, kata ulama', sebab apa bahaya kita turut kepada hawa nafsu? Satu, kena faham gini. Dosa yang ada pada diri kita ini menyebabkan kita tak rasa manis bertemu dengan Allah Ta'ala, yakni kita tak rasa manis untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Maka bila mana kita tinggalkan dosa tersebut, maka barulah hati kita ini ada kekuatan untuk bertembung dengan nafsu.
bila mana kita ada kekuatan untuk kita bertemu dengan nafsu, bila mana kita berjaya mengalahkan nafsu, barulah kita akan bertemu dengan cahaya kemanisan beribadah kepada Allah Ta'ala, ataupun kita rasa manis duduk dengan Allah Ta'ala. Maka kata ulama, bila mana kita baca berkaitan dengan bertemu dengan hawa nafsu ni, perkara yang mula-mula sekali yang kita kena cek pada diri kita adalah, ada ke dok kita ini rasa manis dalam kita beribadah? Kalaulah kita rasa kita tak rasa manis beribadah pada Allah Ta'ala, dia boleh jadi dua sebab. Ima sebab kita masih lagi tidak meninggalkan dosa sehari-hari kita, ataupun kalaulah kita tak buat dah perkara yang haram tapi tak rasa manis lagi. Kata ulama satu, mungkin kebiasaan kita masih lagi tunduk kepada hawa nafsu. Maka kata ulama, bila mana kita berjaya meninggalkan dua perkara ini, insya-Allah pada akhirnya kita akan merasakan manis dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. الفائدة السادسة إني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع خطام الدنيا ثم يمسكه قابضا يده فتأملت في قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى وفرقته بين المساكين ليكون زهرا عند الله. Naam. Kemudian faedah yang ketiga, kata Imam Hatim, sesungguhnya aku melihat daripada orang ramai itu berusaha untuk menghimpunkan harta benda dunia sebanyak-banyaknya. Kemudian ia menahannya dan tidak mahu menyumbangkannya. Lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma indakum, tak sesungguhnya apa sahaja yang ada di sisimu akan habis. Wa ma indallahi baqin, dan apa sahaja, yakni pahala yang ada yang kekal, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan kekal. Lalu kata Imam Hatim, lalu aku terus mengorbankan apa jua yang aku dapat daripada harta benda dunia, dan aku suka memberikannya di kalangan fakir miskin, supaya harta benda tersebut menjadi pahala yang tersimpan kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah realiti kehidupan kita pada hari ini. Apa dia? Kata Imam Hatim, bukan zaman kita lagi, pada zaman Imam Hatim. Imam Hatim hidup pada zaman berapa? Imam Hatim ini adalah ulama di kalangan salafus soleh. Dia hidup pada abad yang kedua. Imam Hatim kata, pada zaman tu aku telah melihat betapa ramai umat Islam yang mengumpulkan harta di kalangan harta benda dunia. Bila mana dia dapat harta tersebut, dia simpan untuk diri dia, dan dia tidak membelanjakan pada jalan yang Allah Ta'ala redha kepada diri mereka. Sedangkan kata ulama, nak bagi tahu orang yang mana membelanjakan harta benda dunia dia ini untuk perkara akhirat, besar tak besar, ulama bincang mana yang lagi afdal, orang kaya yang rajin bersedekah ataupun orang miskin yang bersabar. Hatta ulama bincang dalam permasalahan fiqh, mana lagi afdal? Adakah orang yang telah menunaikan haji dan dia bersedekah harta dia pada orang ramai, ataupun dia melaksanakan haji yang kedua, ketiga dan seterusnya? Ulama bincang. Maksudnya apa dia? Walaupun nak buat dalam perkara ketaatan, adakah kita membelanjakan harta tersebut untuk diri kita ataupun kita bagi manfaat pada orang lain? Mana satu lebih afdal? Sehingga dalam urusan ibadat pun ulama masih lagi khilaf. Ada sebahagian ulama ataupun majoriti ulama mengatakan bersedekah harta kita kepada orang itu, yakni dengan kita menghajikan orang lain, lebih afdal kepada diri kita melaksanakan haji yang kedua. Sebab apa dia? Haji yang pertama yang kita sedekahkan duit kita pada orang itu adalah haji yang wajib. Berbanding bila mana kita buat haji yang kedua dan ketiga yang seterusnya adalah merupakan haji yang sunat. Maka ulama kata pahala wajib lebih afdal daripada pahala sunat. Maka ini adalah suatu bentuk keharanan manusia. Mula-mula dia bekerja untuk mengumpulkan harta. Sebab apa dia? Sebab dia tak ada. Bila mana dia ada, dia tak simpan. Dia simpan pula, bukan dia manfaatkan untuk orang lain. Maka ini adalah salah satu daripada masalah. Sebab apa dia masalah?
Adakah bila mana kita sebut begitu, maka salah untuk umat Islam menyimpang harta? Jawapannya tidak. Adakah salah umat Islam ini bekerja dalam sehari-hari mereka ada kita kata kerjaya? Salah ke? Tak salah. Di sana kalau antum mengaji, antum akan jumpa bahawasanya, antum akan jumpa hadis-hadis bahawasanya orang yang mencari nafkah untuk diri, untuk ahli keluarga dan untuk mereka yang ada dalam tanggungan mereka adalah disebut kalaulah mereka mati dikira sebagai mati syahid. Syahid dunia lah. Ada di sana kalaulah antum baca hadis, kalaulah di sana ada peniaga-peniaga yang jujur di atas dunia, mereka ni tahan diri mereka daripada mengambil ataupun menzalimi pembeli-pembeli di kalangan mereka. Maka kata hadis Nabi SAW, mereka ini kalaulah mereka mati, mereka akan diletakkan bersama dengan orang-orang yang siddiqin, makam selepas daripada makam para anbiya. Nak bagi tahu apa dia? Dalam agama tak salah cari harta. Dah tu buat apa Imam Hatim sebut begini? Maka kata ulama, yang sebenar-benarnya yang dituntut kepada manusia bagaimana kita membelanjakan harta kita. Adakah kita membelanjakan harta kita semata-mata untuk urusan dunia kita yang mana manfaatnya kembali pada diri kita, ataupun kita menyebarkan manfaat kita pada orang? Sebab itu pada hari ini kita pelik macam mana orang ini boleh rajin bersedekah. Dan kita tak pelik pada orang yang kuat menyimpan duit pada. Satu ketika dahulu, para sahabat mereka berlumba-lumba untuk sedekah dan hairan kepada orang yang menyimpan duit. Akhir zaman berlaku sebaliknya. Kita pelik kepada bagusnya dia, baiknya dia, rajinnya bersedekah. Banyaknya duit dia. Zaman dulu, salafus soleh dan juga para sahabat, mereka berlumba-lumba keluar duit dan hairan orang yang menyimpan duit. Maka hari ini kita tergolong dalam golongan mana? Kita simpan duit untuk diri kita ataupun lagu mana? Kita kena fikir dah. Sebab kata ulama, sifat manusia, sifat harta manusia ni lagu mana? Kalaulah kita makan, dia akan habis. Kalau kita pakai, dia akan kosok. Kalaulah kita mati, dia jadi milik orang lain. Maka apakah yang dimaksudkan dengan harta kita? Apa yang kita manfaatkan untuk diri kita pada hari akhirat? Contoh hari ni orang simpan harta emas ada 500 gram, ada sekilo. Tak. Ada sekilo emas. Kita rasa itu milik kita. Kata ulama, kata syarak tidak. Bila milik kita? Bila mana kita bersedekah. Kita masukkan dalam akaun akhirat kita, kita tukar jadi pahala. Maka pada waktu itulah itu hak milik kita. Itu adalah konsep harta dalam Islam. Apa yang kita belanjakan dalam jalanan agama pada apa yang Allah Ta'ala redha kepada diri kita, pada jalan yang syarak nak, maka itulah yang sebenar-benarnya yang ada pada diri kita. Apa yang kita simpan, imma dia menjadi milik orang lain ataupun dia menjadi perkara yang sia-sia. Macam kita sebut tadi, kita makan, kita tukar jadi makanan, dia akan habis. Kita tukar jadi pakaian, pakailah setahun 2 ataupun paling lama pakailah 5 tahun. Dia akan rosak. Kita simpan dalam akaun bank kita. Kita mati, dia akan jadi milik ahli keluarga kita, ashabul furud kita. Yang sebenar-benarnya yang jadi milik kita bila mana kita belanjakan pada jalan yang Allah Ta'ala redha. Sebab itu kata Imam Hatim, lalu aku terus mengorbankan apa jua yang ada pada harta benda dunia dan aku suka memberikannya kepada jalanan fakir dan juga miskin supaya harta benda tersebut menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Begitulah harta kita, adakah kita akan simpan di sisi kita ataupun kita nak simpan di sisi Allah Ta'ala. Kitalah yang kena tentukannya sendiri. Naam. الفائدة الرابعة إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوال والعشائر فاغتر بهم وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فاعتزوا بها وحسب بعضهم العز والشرف في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم واعتقدت طائفة
أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره، فتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى، واعتقدت أن القرآن حق صادق، وظنه وحسبانه كلها باطل زائل. Nah, kemudian faedah yang keempat kata Imam Hatim, sesungguhnya aku telah melihat daripada kalangan makhluk yang ni manusia yang ada atas muka bumi ni, mereka menyangka bahawasanya kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya pengikut. Lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya itu. Dan ada pula sebahagian daripada mereka menyangka bahawasanya kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda dan juga anak buah. Lalu ia merasa sombong dengan perkara tersebut. Bahkan ada yang menyangka bahawasanya kemuliaan itu dengan kemampuan untuk merampok hak orang lain dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah mereka. Ada pula yang menyangka bahawasanya kemuliaan itu dengan sebab banyaknya membuang harta-harta dan melakukan pembaziran dan keterlaluan dalam berbelanja. Lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi takwa. Maka aku pun memilih jalanan takwa untuk mendapatkan kemuliaan dan keyakinan. Dan aku yakin dengan sepenuh hati aku bahawasanya apa sahaja yang disebutkan dalam Al-Quran itu benar. Dan sangkaan mereka yang saya sebutkan ataupun yang aku telah sebutkan tadi semuanya adalah palsu belaka. Imam Hatim kata, aku tengok orang sekeliling aku ini, mereka mencari kemuliaan. Ada orang mereka mengangkat bangsa dan juga kita kata pangkat yang ada pada mereka itu, yakni pengaruh yang mereka boleh dengan sebab pangkat mereka itu yang menjadi kemuliaan pada mereka. Lalu mereka berfikir dan mereka tertipu dengan perkara tersebut. Yang kedua, Imam Hatim kata ada orang yang mencari kemuliaan dengan cara apa dia? Dengan cara banyaknya harta dan juga anak buah. Yakni banyaknya harta dan juga keturunan mereka. Yakni keturunan mereka ini menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpangkat. Lalu mereka merasa sombong dengan apa yang ada pada diri mereka itu. Kemudian ada yang menyangka bahawasanya kemuliaan itu bila mana kita ini ada kemampuan untuk ambil hak orang lain. Bahasa mudahnya, kalau sekarang kok kabel lah, ataupun dengan jawatan kita ini, kita mampu manipulasi hak orang lain. Ataupun secara jalanan zahirnya, kita ada kekuasaan untuk, kalau jalanan tak baiknya, paksa orang beri apa yang kita nak. Yang ni dengan harta dia. Ikutlah yang disebutkan oleh Imam Hatim ini, ulama ada juga tafsir dengan makna ambil dengan jalanan paksa, yang ni kita rompok orang. Kita ada kemampuan, kita ada tenaga, kita suruh orang lain rompok hak orang lain itu untuk kita dapat. Maka Imam Hatim kata, mereka menyangka bahawa itu adalah keagungan ataupun kemuliaan diri mereka dan juga mereka tertipu. Ada orang, mereka menyangka dengan sebab mereka ini banyaknya membelanjakan harta mereka. Mereka ini banyaknya membazir dengan harta mereka. Bahawa itu adalah bukti kemuliaan mereka. Tak. Maka kata Imam Hatim, lalu aku terfikir firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh-sungguh orang yang mulia itu adalah orang yang paling tinggi takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia maksud takwa? Kata ulama, takwa adalah kita menjaga diri kita daripada perkara yang haram. Kita meninggalkan perkara-perkara yang syubhah. Dan juga kita meninggalkan perkara yang harus, yang melalaikan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah maksud takwa. Apakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Kata ulama, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yang pertamanya mengabdikan diri mereka kepada Allah Taala. Mereka tidak sibuk membina kehidupan dunia mereka. Mereka tidak kumpul harta untuk perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat akhirat pada mereka. Yang ketiga, yang keempat, kata ulama, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka ini tidak pandang kepada urusan dunia. Yang keempat, yang seterusnya kata ulama,
mereka menggunakan umur dan juga nafas mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Maka itu adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dan kata ulama, barang sesiapa yang ada ciri-ciri ini, maka mereka ini adalah menjadi orang yang siddiqin. Siddiqin ni siapa dia? Orang yang benar iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama, takwa mereka akan menghasilkan dua sifat. Kena cek sifat tersebut ada ataupun tidak pada diri kita. Yang pertama, takwa dia akan menghasilkan sifat warak. Warak ni apa dia? Kata ulama, mudah bahasanya, dia warak ini akan menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang syubhah. Dan akan menjadikan mereka ini berhati-hati dalam urusan agama. Yang keduanya, takwa akan menghasilkan sifat yang disebutkan sebagai iffah. Apa dia iffah ini? Kehormatan diri. Suatu bentuk sifat yang kita kata menjaga kehormatan diri dan juga menjaga diri daripada syahwat dan juga perkara-perkara yang melalaikan. Asas bagi dua sifat warak dan juga iffah ini adalah satu. Apa dia? Khasyatullah, takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting ataupun tidak takwa, apa faedah bila mana kita menjadi orang yang bertakwa? Kata ulama, kita akan, bila mana kita ini rasa, bila mana kita ini bersifat dengan sifat takwa, yang pertamanya kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan kita akan ternanti-nanti pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah secara ringkasnya yang Anda boleh sebut pada itu, sebab kita nak speed up 10 minit lebih kurang. Maka kena cek lah yang kita sebutkan sebagai takwa tadi daripada sudut maksud. Adakah kita memanai maksud tersebut? Bila mana kita kata bila mana ulama senaraikan ciri-ciri orang yang bertakwa, adakah ciri-ciri tersebut ada pada diri kita? Adakah kita masih lagi bersibuk-sibuk dengan urusan dunia? Bila mana kita masuk nasihat-nasihat yang semalam dan juga hari ini, bukanlah dia memaksudkan bahawasanya umat Islam kena jadi umat yang slow pace ataupun umat Islam umat yang tidak berusaha, tidak. Dengan makna jadilah orang yang terbaik di makom yang Allah Ta'ala letakkan itu. Akan tetapi ulama tasawuf ajar, jangan letak dunia tersebut dalam hati kita. Letaklah dunia itu di tangan kita. Kalaulah apa-apa terjadi kepada akhirat kita ataupun urusan kita dengan Allah Ta'ala, lepaskanlah dunia tersebut, junjung dan jagakanlah akhirat tersebut. Ulama sebut apa dia? Letaklah dunia ini di kepala kita dan juga dunia ini di tangan kita. Kalaulah apa-apa terjadi kepada akhirat kita, maka lepaskanlah dunia, junjung dan jagalah akhirat kita. Boleh? Itulah secara ringkasnya. Dan wal'iyazubillah, nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Janganlah kita terjadi di kalangan golongan orang yang mencari kemuliaan melalui harta, orang yang mencari kemuliaan melalui bangsa, pangkat dan juga kabel. Janganlah kita ini menjadi manusia yang berbangga dengan apa yang kita belanjakan ataupun apa yang kita usahakan di atas dunia, yang mana pada akhirnya tidak mendatangkan faedah langsung pada hari akhirat kita kelak. Naam. الفائدة الخامسة إني رأيت الناس يظن بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا فوجدت ذلك من الحسن في المال والجاه والعلم فتأملت في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل فيما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. Naam. Kemudian kata Imam Hatim, faedah yang kelima, sesungguhnya aku melihat ramai orang saling maki-memaki, umpat-mengumpat, dan aku mendapati ataupun aku cek balik puncanya hanyalah satu, iaitu apa dia? Sebab adanya sifat hasad dalam memiliki harta, kedudukan ataupun ilmu. Lalu aku berfikir, aku teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kemudian aku teringat firman Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya kamilah
yang telah membahagikan segala sumber kehidupan mereka di dunia ini. Maka aku pun berfikir bahawasanya pembahagian ini, yakni segala nikmat tersebut adalah datangnya daripada Allah Ta'ala sejak daripada azali lagi. Oleh kerana itu aku tidak pernah hasad kepada sesiapa pun, dan aku merasa puas hati dengan pembahagian yang Allah Ta'ala telah laksanakan ke atas diri aku. Yang ni apa dia kata Imam Hatim, aku tengok orang yang berada di sekeliling aku ini, mereka ini, kita kata yang pertamanya sering mengumpat dan juga berlakunya hasad. Saling maki-memaki dan juga kita kata umpat-mengumpat. Semuanya berpunca daripada satu perkara. Apa dia? Sebab adanya sifat hasad. Hasad ni apa dia kata ulama? Hasad ni adalah suatu sifat yang bila mana ada pada diri kita, kita nak hilangkan pada orang yang ada nikmat tersebut. Bila mana kita tengok orang tersebut ada nikmat, kita berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut pada orang. Maka pada waktu itu dipanggil sebagai hasad. Dan kata Imam Hatim, kita tengok orang ni saling balah, orang ini saling, kita kata umpat mengumpat, tak terjadi melainkan dengan sebab adanya sifat hasad dalam diri. Sebab itu ulama sebut segala apa jenis perbalahan dan juga permusuhan, semuanya akan dapat dileraikan melainkan bagi orang yang ada sifat hasad. Buruk ataupun tidak, sifat hasad ini buruk. Walaupun pada zahirnya kita rasa kita hasad pada manusia, tapi daripada faedah kita faham daripada nasihat Imam Hatim ini, buruknya sifat hasad ini sebab apa dia? Sebab dia memandang buruk, dia bersangka buruk kepada Allah Ta'ala. Sebab macam mana boleh jadi lagu tu? Kata Imam Hatim, sebenar-benarnya yang memberikan nikmat kepada manusia, siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bagi orang yang betul-betul kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, dia akan pelik ataupun dia akan hairan. Macam mana kita boleh rasa su'uzzan, bersangka buruk pada orang, pada Allah Ta'ala. Contoh, bila mana kita tengok orang ada nikmat, kita tak ada nikmat. Terdetik dalam hati kita, apa dia ada nikmat, apa aku tak ada. Kata ulama, orang yang sebenar-benar memahami hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak akan ada sifat ini dalam diri mereka. Sebab apa dia? Kita faham, Allah Ta'ala hak bagi nikmat tersebut pada diri dia. Allah Ta'ala juga hak bagi nikmat yang apa yang kita dapat pada hari ini pada diri kita. Jelas Ustaz Farhan? Maka tak patut. Contoh, baru ni kan musim-musim cuti baru ni kan, ramai orang nikah. Macam Syafi'i kan usia lanjut dah sikit pada orang lain kan. Tak. PE tua sikit. Kawan-kawan PE ada dah yang habis universiti, yang ada dah yang bekerja. Tiba-tiba nikah. Fasa sekarang ialah kita rasa nikah. Lagi masuk fasa seterusnya nanti, fasa orang lain ada rumah. Nak zaman sekarang. Zaman yang kita rasa kita, orang kata apa pun? FOMO. Bukan FOMO. Aduh, aku dah istilah tu. Apa dulu yang tu? Aku dah istilah dia. Tak ingat ada istilah tu. Maksudnya apa? Award. Apa kita reward diri kita. Self reward. Lebih kurang gitulah. Self reward tapi kita tunjuk pada orang. Nisbahnya kita nak puaskan hati kita. Tapi sebab itu Nabi SAW sebut likulli ni'mah hasad. Setiap daripada nikmat itu mesti ada orang yang hasad. Sebab itu bila mana kita mengaji ilmu tasawuf, kita tahu dah punca daripada berlakunya permusuhan sesama manusia adalah dengan sebab hasad dan juga dengki. Maka kata ulama, sebagaimana melaksanakan perkara-perkara tersebut haram, wajib untuk kita tinggalkan. Kata ulama, meninggalkan jalanan yang membawa kepada perkara-perkara yang haram juga wajib. Ada sifat hasad tu haram, maka wajib untuk kita tinggal. Kata ulama, tinggalkan jalanan-jalanan yang boleh bawa kepada hasad pun adalah suatu perkara yang wajib, bahkan dituntut. Kita tahu dah kalau kita share pada orang lain tak ada nikmat ni, kita ada nikmat ni. Kata ulama, tinggalkan perkara tersebut juga mendapatkan fadilat yang besar. Lepas tu tak boleh ke nak self reward? Boleh. Tak boleh ke nak share? Boleh. Tak ada masalah. Tapi kata ulama, tinggal lebih baik. Nak buat juga, buatlah.
dan mintalah berlindung daripada mata-mata yang hasad. Tak semua orang pakai jubah, pakai piyah, pakai tudung labuh. Dalam hati mereka siapa yang tahu. Selagi mana kita disebut sebagai insan manusia, kita tidak akan terlepas daripada sifat-sifat manusiawi. Nak sama sekarang kan, iPhone 17 lagi cepat orang kenal. Letak pula dalam kocek je. Dah mata 3, mata 4, mata 5. Itulah nikmat. Akan berlaku hasad pada diri mereka. Cuma nak bagi tahu apa dia? Cuma nak bagi tahu ulama ajar. Yang pertamanya, ulama bagi kesedaran. Bila mana berlaku hasad dalam diri kita, ataupun cuba kita cek balik, kita tak suka pada setengah-setengah orang ni sebab apa sebenarnya? Betul ke sebab sifat dia? Contoh ada orang tak suka pada Rashid. Sebab apa dia? Rashid banyak orang sembang. Betul ke kita tak suka Rashid dengan sebab dia banyak, ataupun dengan sebab sifat dia? Yang tak maju, yang jenis, yang extrovert dan sebagainya. Contohlah ni. Kata ulama, bila mana kita ada kesedaran bahawasanya semua nikmat daripada Allah Ta'ala dan kita kenal hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sepatutnya kita sedar bahawa itu adalah hasad dan kita cuba-cuba bertaubat dan juga istighfar kepada Allah Ta'ala. Cara yang kedua, kata ulama, di mana hasad dalam diri kita. Sebagai contoh, anda tengok Pak An dapat Mumtazin. Betul. Pernah sekali. Pak An dapat Mumtaz. Anak dapat Mumtaz. Terdetik dan dia sebab apa Pak An dapat, aku tak dapat. Ulama bila ada sifat tersebut, lagu mana kita nak buat, kita doakan terus pada diri dia. InsyaAllah hasad tersebut akan lama-lama akan pergi dari dia. Bila mana kita tengok orang itu berharta, kita deki, kita tak ada harta. Nak buat lagu mana, kata ulama, tajribah ulama kata, doakan lagi orang tersebut lagi berharta. InsyaAllah sifat hasad dan juga dengki itu akan berlalu dalam diri kita. Dan secara tidak langsung bila mana kita mendoakan orang lain, saudara kita, dalam keadaan saudara kita itu tidak tahu, kata ulama, Allah Ta'ala mengutuskan malaikat secara khusus untuk mendoakan kita. Maksudnya kita dapat dua perkara secara tidak langsung. Kita dapat hilangkan sifat hasad kita dan juga insya-Allah kita akan dapat apa yang kita nak. Bahaya ke tak sifat hasad? Bahaya. Selain daripada yang dinyatakan oleh Imam Hatim dalam nasihat ini, dia akan menyebabkan permusuhan. Di sana ulama menyebutkan ataupun hadis baginda Nabi SAW menyebutkan hasad ini dia akan memakan segala amal soleh yang kita lakukan. Itu yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Maka pada akhirnya mintalah berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat hasad. Naam. الفائدة السادسة إني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا لغرض وسبب فتأملت في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فعلمت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان. Naam. Kemudian dalam faedah yang keenam ini kata ulama, sesungguhnya aku melihat manusia ini satu sama lain selalu bermusuhan kerana ada suatu tujuan ataupun suatu sebab. Lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan innasyaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan bagi kamu itu adalah musuh yang nyata. Maka kerana itu jadikan ia sebagai musuh. Maka aku membuat kesimpulan bahawasanya aku tidak perlu bermusuh dengan sesiapa pun selain daripada syaitan. Nampak? Hari ni ada kedua orang yang kita tak suka? Ada. Dengan 1001 sebab kita boleh pilih untuk permusuhan dengan dia. Tapi kata Imam Hatim, sesungguhnya aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, innasyaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Maka sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Kata Imam Tabari dalam tafsir ayat ini, bila syaitan menjadi musuh yang nyata kepada kita sejak daripada diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Bukti permusuhan syaitan dengan Nabi Adam, usaha bersungguhnya syaitan ini bermusuh dan juga tak suka kepada umat manusia sehingga dia berjaya mengeluarkan Nabi Adam daripada syurga. Maka kata ulama, permusuhan yang nyata itu telah syaitan zahirkan
dengan sebab kita berada di atas muka bumi ini. Maka kata Imam Tabari juga dalam tafsir itu, maka tak sepatutnya manusia menjadikan selain daripada syaitan itu sebagai musuh yang nyata. Cuma syarat bahas panjang juga. Adakah tak boleh kita ini mengambil manusia sebagai musuh kita? Boleh. Siapa dia? Yang pertamanya adalah Muslim yang Muslim. Kafir yang harbi. Betul tak? Harbi kan? Apa jadi zimmi pun? Kan? Muslim, kafir yang harbi, yang memusuhi Islam. Yang kedua, tu memang kita faham dah. Yang kedua, kata ulama, boleh untuk kita menjadikan manusia sebagai musuh. Siapa dia? Orang yang fasik, yang mengajuk kepada kita untuk melakukan dosa-dosa bersama dengan dia. Kata ulama, dua ini sahaja yang layak untuk kita jadikan musuh dalam kehidupan kita. Siapa? Kafir yang harbi, fasik yang seru kepada kita ataupun yang bawa kepada kita untuk sama-sama buat maksiat bersama dengan dia. Tu Muslim yang fasik tu bincang panjang pula lah. Benci hak lagu mana. Cuma nak bagi tahu ni, nak jadikan musuh boleh dua ni. Selain daripada itu, ahli rumah kita hak buat, hak tak ada common sense. Ahli rumah kita hak tak bayar hutang. Ahli rumah kita hak tak basuh baju, perang baju dalam mesin basuh. Ahli rumah kita hak beli kucing tak buang tai kucing. Apa lagi? Ahli rumah kita hak travel tak ajak kita. Ahli rumah kita hak terlupa birthday kita. Ikutlah. Ahli rumah hak keluar makan berdua, meninggalkan kita yang ketiga. Maka tak sepatutnya kata Imam Hatim kita menjadikan mereka ini sebagai musuh kepada kita. Adalah kita benar-benar beriman kepada Al-Quran, maka kita tidak akan menjadikan hal remeh-temeh tersebut kepada urusan sehari-hari kita, menyebabkan kita fikir pada perkara-perkara tersebut. Kita tengok agama, bagaimana agama mendidik kita. Senang dah hidup. Kat kita duk kata kita ayuh hal-walad ni, agama ajar kita kepada apa dia? Fokus kepada diri kita, masa kita selain daripada kita tunai tuntutan kita atas dunia, sibukkan dengan urusan Allah Ta'ala. Orang buat jahat kepada kita, kita maafkan dia. Supaya tidak ada hak kita kepada dia, hak kita kepada dia. Orang lain buat salah kepada kita, kita maafkan dia. Jangan kita ambil. Jangan kita ambil dia sebagai perkara yang untuk kita masukkan dalam perut pedal kita, dalam hati kita. Kita maafkan mereka semua. Sibukkan masa kita dengan Allah Ta'ala. Senang dah agama ajar. Senang. Apa jadi payah? Sebab kita ikut nafsu kita. Maka sebab Tuhan pesan sungguh-sungguh pada sahabat-sahabat, bila mana terdetik dalam diri kita nak marah pada orang lain, marahlah sekejap. Larilah sekejap, masuk bilik, kucilah macam kita tak biasa buat tak. Kuci bilik, untuk cakap dengan orang. Tapi jangan lama. Jangan kekalkan perasaan tersebut dalam diri kita. Lepas 2-3 hari, keluarlah, berjumpalah dengan manusia. Tu dok, tenang dok hidup ni sebenarnya, tenang. Bila mana rizak kita dekat jamiah, tak comel, tak cemerlang. Syarat ajar lagu mana? Jangan kita deki dengan orang. Kita faham daripada sudut ikhtiar. Kasab dan juga ikhtiar, kita belajar dalam akidah Ustaz Nasir. Ada tak Ustaz Nasir sebut? Tak salah, tak ada. Maksudnya ada dah dalam perbahasan akidah. Siapa yang memberi bekah kepada usaha kita? Allah Ta'ala yang menentukan segalanya. Tapi Allah Ta'ala jadikan sesuatu perkara itu dengan usaha kita. Maka walaupun kita tak cemerlang dekat jamiah, kawan kita cemerlang, usaha kita sama tak? Maka kita faham agama sebut lagu mana? Usaha lebih. Kawan kita baca 5 kali faham. Kita baca 5 kali tak faham. Baca 10 kali baru faham. Baca 10 kali. Betul tak? Senang tak agama ajar kita hidup? Senang. Tapi apa susah? Ketahuilah bahawasanya kita turut pada hawa nafsu. Tu je sebenarnya. Nanti kita akan baca dalam nasihat selepas daripada ni. 6. الفائدة السابعة إني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد في مبالغته لطلب القوت والمعاش بحيث يقع به في شبهة وحرام. 6. Kemudian kata Imam Hatim, sesungguhnya aku telah melihat setiap daripada orang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga mereka untuk mencari makan dan juga sumber kehidupan. Sungguh tak kita hari ni? Sungguh. Dan terkadang ia terpaksa mengambil yang syubhat dan juga yang haram
Oleh kerana dia nak kepada harta dunia, tidak berpada dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada diri dia. Oleh kerana dia lupa dia tamak kepada harta dunia sehingga dia menyebabkan dia lupa kepada sumber yang dia ambil. Maka dia terambil daripada sumber yang syubhat dan juga haram. Lalu kata Imam Hatim, sehingga dia terpaksa menjual harga dirinya dan juga air mukanya. Nampak? Sehingga dia terpaksa mengorbankan maruah diri dia semata-mata nak kepada harta dunia. ويذل نفسه وينكسه قدره فتأملت في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فعلمت أن رزقي على الله تعالى وقد ضمنه فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. Naam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin, dan tidak ada sesuatu pun yang melata di atas muka bumi ini melainkan rezekinya itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Bila kita baca ni, mana perasaan kita? Tenang ke tak? Tenang ke tak? Tak rasa apa-apa. Sebab apa dia tak rasa apa-apa? Kita bincang dah sebelum daripada ni. Banyaknya dosa dan juga buruknya kita kepada hawa nafsu. Kalau kita baca sungguh-sungguh, kita faham sungguh-sungguh, tak sepatutnya timbul daripada dalam hati kita ini kebimbangan kita pada rezeki. Dan nanti siapa-siapa bila mana naik tahun 4, semester akhir nak khiris, tunggu haflah khiris itu, cuba baca balik nasihat-nasihat ini. Sebab kebiasaan hatana pun nak khiris kan. Terfikir lepas pada ni nak kerja apa, walaupun kita letak dah mindset kita nak sambung master. Beberapa hari lepas sembang dengan sahabat-sahabat, lepas masa nak kerja apa. Ataupun sebab kita daripada kecil kita tahu dah, kalau dengan sekolah menengah kita pilih je sekolah menengah mana kita nak. Daripada sekolah menengah dapat result cemerlang, kita pilih je universiti dan juga bidang yang kita nak masuk. Betul tak? Habis je degree, kalau nak kerja, memang patut kita tenang haram. Bahaya ataupun tidak? Bahaya. Bila mana kita melampaui batas. Yang pertamanya, kita mengabaikan sumber yang halal dan juga mengambil sumber yang haram. Yang kedua, bila mana ada sifat tamak dalam diri kita kepada harta dunia, dia akan menyebabkan kita mengabaikan rezeki yang kita ambil itu berkat ataupun tidak. Yang ketiga, bila mana kita ada sifat tamak dalam diri kita kepada harta dunia, dia akan menjadikan kita ini melebihkan dunia berbanding akhirat. Kemudian, ada ke tak kaitan di antara rezeki dan juga ibadah kita? Ada. Sebab apa dia? Jalan untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala, Imam Ghazali sebut dah, melalui jalanan ilmu dan juga amal. Macam mana kita nak dapatkan ilmu, macam mana kita nak beramal? Mestilah dengan kita ada tubuh badan yang sihat. Tubuh badan yang sihat kita dapat melalui apa dia? Melalui rezeki yang baik. Halalan tayyiban. Dan rezeki yang halalan tayyiban adalah sebahagian. Maka bila mana kita faham, kita kata urutan ini, kita akan faham rezeki yang baik juga merupakan sebahagian daripada agama.
Bila mana kita makan perkara-perkara yang halal, tak, dia akan menyebabkan kita ini mudah untuk beribadah. Bila mana kita makan daripada rezeki yang bebas daripada syubhat, hati kita ini, tubuh kita ini akan mudah untuk kita ini beribadah, mudah untuk kita ini bangun malam. Hati kita ini akan cenderung kepada perkara-perkara yang baik. Sebab itu ulama mengatakan makanan yang tayyiban halalan, tayyiban halalan ni kita jelas dah. Tayyiban ni lagu mana kata ulama, makanan yang tayyiban ini bukan semata-mata makanan yang halal, mestilah juga adalah makanan yang bersih. Mestilah dia berpunca daripada sumber yang berkat. Mestilah dia adalah perkara yang bebas daripada syubhat dan dia datang daripada sumber yang Allah Ta'ala redha. Cukup 4 sifat ini, barulah dia memaknakan dengan erti kata tayyiban. Makanan yang halal lagi baik. Baik mesti mencakupi 4 perkara lagi. Mestilah perkara yang bersih, mestilah perkara yang mendatangkan berkat atau sumbernya berkat. Yang ketiga, mestilah bebas daripada syubhat. Yang keempat sekali, mestilah datang daripada sumber yang Allah Ta'ala redha. Ataupun kita daripada sumber yang haram juga syubhat, dia akan menyebabkan kita ini cenderung kepada perkara-perkara yang haram dan seumpamanya. الفائدة الثانية إني رأيت كل أحد معتمدا إلى شيء مخلوق، بعضهم إلى الدينار والدرهم، وبعضهم إلى المال والملك، وبعضهم إلى الحرفة والصناعة، وبعضهم إلى مملوك مثله. تأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. توكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. Naam. Kemudian kata Imam Hatim, faedah yang ke-8 yang aku dapat bila mana aku bersuhbah dengan Imam Syakib adalah sesungguhnya aku melihat kepada manusia itu, mereka memiliki satu pegangan. Sebahagian daripada mereka itu menjadikan dinar dan juga dirham sebagai pegangan mereka. Ada sebahagian yang lain menjadikan harta dan juga kerajaan sebagai pegangan mereka. Ada pula yang menjadikan kemahiran dan juga pekerjaan sebagai pegangan mereka. Bahkan ada yang menjadikan hamba Allah sebagai pegangan mereka. Lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yattaqillah fahuwa hasbuh. Wa man yattaqillah 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa man yatawakkal, na'am. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkannya. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Dan Allah Ta'ala akan menyampaikan urusannya dan Allah Ta'ala akan menjadikan bagi setiap sesuatu itu qadar yang Allah Ta'ala telah tentukan ke atasnya. Maka aku pun terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencukupkan daku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik tempat untuk aku berserah diri. Faham ke tak nasihat yang ke-8 atau faedah yang ke-8 ni? Sebab dia lah kita kata jelas, wadah. Faedah yang ke-8 ni, hati kata aku tengok pada manusia ini, mereka ini ada suatu pegangan. Ini suatu pegangan dengan makna apa dia? Sesuatu tempat yang mereka harap bila mana mereka berurusan ataupun ditimpa sesuatu masalah, tempat bergantung mereka. Ini Imam Hatim kata ada orang yang menjadikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dinar dan juga dirham mereka. Dan ada orang di mana dia nak buat sesuatu perkara, mereka yakin dengan sebab duit mereka itu mereka selesai urusan mereka. Ada orang yang bersandar kepada harta dan juga kerajaan, jadi pangkat dan juga kedudukan. Ada orang yang jadikan
kelahiran dan juga pekerjaan mereka. Tapi ada yang lebih teruk daripada itu, ada orang kepada manusia untuk jadikan pegangan dalam hidup mereka. Nak beritahu apa dia sebenarnya dalam faedah yang dapat ni. Ambillah Allah sebagai tempat kita bergantung. Di kala mana kita rasa jatuh, di kala mana kita rasa ada masalah yang tak mampu mengikut jalan dunia untuk diselesaikan, Imam Hatim kata balik dan kembalilah kepada Allah Ta'ala. Bila mana kita mendapatkan nikmat dunia, jangan kita rasa dia sebab usaha dan juga ikhtiar kita. Balik dan letakkanlah kembali usaha dan juga ikhtiar itu kepada Allah Ta'ala. Kita mendapatkan apa jua nikmat. Kita mendapatkan pasangan yang soleh. Kita mendapatkan pasangan yang juga tidak baik. Kembalikanlah nikmat dan juga ujian tersebut kepada Allah Ta'ala. Kita mendapatkan rizak yang baik. Kita mendapatkan rizak yang tak baik. Jadikanlah ia semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah faedah yang ke-8. Yang nak beritahu apa dia? Bertawakallah. Yang berserah dirilah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Konsep tawakal ni juga orang ni tu kena ngaji dengan dalam ilmu akidah lah. Dia dalam bab kita kata kasab dan juga ikhtiar. Ni kena tanya Ustaz Nasir. Sebab dia kena bahas daripada sudut akidah. Baru itu akan nampak daripada sudut tatbik dalam ilmu tasawuf. Sebab ilmu itu dia saling berkaitan. Cuma kesimpulannya nak bagi tahu, tawakal dia tidak akan hadir melainkan selepas daripada kita berikhtiar, berusaha. Tak boleh mudah-mudah kita tak baca exam. Contoh nak exam esok. Malam dia masuk tu. Ada lebih muka orang itu sebenarnya bukan dia bertawakal kepada Allah Ta'ala, tapi dia meletakkan kegagalan dia berusaha kepada Allah Ta'ala. Kemudian dapat rizal tak baik, bolehlah. Bukan tapi ni orang lain. Tapi tak bagus usaha. Pukul 3 pagi bangun study. Dia. Itu secara contoh lah sebab kita dalam usaha ikhtiar. Sebab tawakal ni dia benda yang mudah untuk kita sebut. Susah bila mana kita nak hadap. Sebab tu masing-masing boleh tahu. Tak ada orang yang lebih kenal diri sendiri melainkan kita. Hanya kita sahaja yang melalui perkara tersebut. Dan hanya kita sahaja yang mengetahui qadar kepayahan tersebut. Ada ambil madah muamalat maliyah sama macam kita. Tapi dia jawab senang, apa kita jawab susah. Qadar masing-masing. Ada orang dapat duit marah sama macam kita. Dia cukup kita tu. Ada orang dapat duit PPC sama macam kita. Boleh guna untuk travel, dia boleh guna. Kita tak cukup ke apa. Kadang-kadang dah jumpa sahabat Anas sebab dia ambil separuh daripada duit dia bagi kepada keluarga dia dekat kampung. Sahabat yang marah. Dia duduk kat muntah. Masya Allah. Sebab dia cemerlang. Dia dapat muntah. Mana pelik. Apa dia tak sambung belajar. Dia khirish pasal awal. Tempat. Muntah. Mana pelik. Kenapa tak kerja lagi? Kenapa masa zaman duduk di Jordan dulu tak travel? Baru ni bila nak sembang, rupanya duit dia bagi pada keluarga dia. Kakak dia nak nikah dia bagi. Sekarang ni dia tanya, bapa tak sambung belajar. Dia kata, tengok duit sambung belajar. Baru dia cemerlang. Moga-moga Allah Ta'ala mengunyikan kepada dia nak kedudukan layaknya. Dia guna duit dia untuk ahli keluarga dia. Moga-moga Allah Ta'ala berkati dia. Begitulah kesimpulan nak bagi tahu apa dia. Tawakal dalam ujian dalam kehidupan bermula daripada hari ini dan selepas daripada ini. Letakkanlah pergantungan kita, hati kita semata-mata kepada Allah Ta'ala, baru cari manusia. Itu sahaja kesimpulannya. Nasihat untuk hari ini. Nak Syed penutup. فقال شقيق وفقك الله تعالى إني قد نظرت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فوجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية فمن عمل بها كان عاملا لهذه الكتب. Naam. Kemudian kata Imam Syaqi Al-Balkhi kepada Imam Hatim Al-Asham, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kamu. Sesungguhnya aku telah membaca kitab Taurat, Injil, Zabur dan juga Al-Quran. Maka aku mendapati isi daripada keempat-empat kitab ini telah beredar daripada 8 faedah yang telah kamu sebutkan tadi.
Maka barang sesiapa yang beramal dengannya, maka ketahuilah dia telah beramal dengan keempat-empat kitab yang telah aku sebutkan tadi. Apa 8 faedah yang pertama sekali tadi? Yang faedah yang pertamanya adalah menjadikan amal soleh sebagai teman rapat kita. Yang kedua faedah apa dia? Oh, lupa. Nak buat amal lagu mana? Kena balik kitab je, bro. Lagu mana ni? Letih nak ke? Allah, sial. Yang kedua apa dia? Ha? Apa dia, Hafiz? Ha? Kena lawan hawa nafsu. Hawa nafsu, jangan kita turut menjadikan musuh ataupun perlawanan, pertempuran, mujahadah kita dengan nafsu adalah suatu perkara yang berkekalan dengan diri kita. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, jangan kita ini terikat dengan dunia. Yang keempat apa dia? Kemuliaan yang sebenar-benarnya ada pada sifat takwa. Yang kelima apa dia? Yang kelima, jangan kita ini ada sifat hasad. Semua nikmat yang Allah Ta'ala beri itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang keenam apa dia? Musuh yang sebenar-benarnya adalah syaitan untuk kita bermusuh. Bukan ahli rumah yang buat masalah dengan kita. Bukan ex-housemate kita. Tak. Bukan kawan-kawan kita yang satu batch dengan diri kita. Yang ketujuh apa dia? Yang ketujuh apa dia, Ustaz Farhan? Rezeki datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kena ambil, kena usaha, kena ikhtiar daripada sumber yang halal. Yang ke-8 apa dia? Gantunglah dan juga harap kita sepenuhnya daripada ataupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ke tak? Isa nak cakap lebih kurang sejam lebih ni, last kali tanya pun dah tahu nampak. Maka kata Imam Syakir kepada Imam Hatim, barang sesiapa yang beramal dengan 8 nasihat ini, yang betul-betul perhati kepada 8 masalah ini, yang tidak tergolong dalam golongan yang disebutkan oleh Imam Hatim, dan berpegang kepada semua ayat Quran yang Imam Hatim sebutkan tadi, maka sesungguhnya dia adalah orang yang beramal dengan kitab Taurat, Injil, Zabur dan juga Al-Quran Al-Karim. Maka kita termasuk dalam golongan itu. Atau nak kata pada itu, kalau kita renung balik nak baca kepada itu ni pun kadang tak layak dah. Terkadang kita pun malah manusia kan. Tengok ahli rumah makan saja, suruh anak nasi tak nak nasi. Suruh basuh pinggan tak basuh pinggan. Tahu makan je. Tak geram juga. Tak. Tapi bila macam mana sebut kepada itu, malam-malam sebelum tidur jadikanlah kita ayuhal wala ini sebagai salah satu daripada wirid itu. Sebelum daripada baca al-mu, ambil kita ayuhal wala, baca satu nasihat. Tengok balik dobik-dobik, kaitkanlah nasihat-nasihat Imam Ghazali, masukkan dalam kita ayuhal wala ini dalam kehidupan sehari-hari kita. InsyaAllah lama kelamaan akan terputus kita dan juga dunia ini. Kita akan merasakan sesungguhnya dunia ini memang tak ada erti. Yang bererti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan merasa pelik. Ada orang yang bersungguh-sungguh untuk kehidupan akhirat dia. Dia bagi, dia sedekah, dia korban segala-galanya untuk agama. Pada akhirnya kita akan hairan dengan diri kita. Kita tahu kita hanyalah orang yang sementara, tapi kita hidup seumpama orang yang akan kekal selama-lamanya. Wallahu ta'ala alam, moga-moga ada faedah dalam pertemuan kita lebih kurang sejam setengah. Dan kita akan jumpa pada minggu depan pula, hari Senin. Kalau sahabat-sahabat ada masalah boleh royak awal, kita buat hari Jumaat ke. Ikutlah, tapi setakat ni kita kekal pada hari Senin lah. InsyaAllah ta'ala. Minta maaf banyak Ana ambil masa yang lama. Minta maaf banyak semalam habis awal sebab bukan tak syaraf malam. Tapi takut tak comel aku buat balik lambat lewat malam. Ngaji kelas tak sahur balik lewat. Bukan dia. Syabat tak apa habis pukul 12 pun. Akhwat tak boleh, kemuliaan diri antum tu tinggi. Dan moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kebaikan pada diri kita walaupun kita tak mampu nak beramal sepenuhnya. Tapi kita minta sungguh-sungguh dengan keberkatan kita ayuhal wala, dengan keberkatan yang ada pada Imam Ghazali. Kita minta pada Allah Ta'ala kerana keikhlasan mereka kita baca kitab-kitab mereka. Allah Ta'ala lembutkan hati kita untuk turut sama dengan mereka. Allah Ta'ala hadiahkan pertemuan kita dan juga mereka pada hari akhirat kelak. Allah Ta'ala golongkan kita bersama dengan mereka walaupun banyak ni dosa kita. Itulah harapan kita. Dan itulah faedah yang sebenarnya bila mana kita baca kitab tasawuf.
Nanti kita akan masuk. Imam Ghazali akan sebut kulasah sebenarnya dalam ilmu tasawuf ni dua je. Nanti kita akan tengok. Wallahu ta'ala alam. Anggap dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.